Assalamualaikum, salam sejahtera, Firdaus Ghazani, Kereta Malaysia. Hari ni dengan aku adalah the new Proton F50. Sebelum ni aku dah test drive kereta ni dekat dalam track dengan Proton, and hari ni aku dapat join sesi pandu uji dengan Proton juga daripada Shah Alam ke Melaka. And aku nak share dengan korang apa perkara yang aku suka sangat dekat kereta ni. Now, benda pertama yang aku suka dekat F50 ni adalah design dia. Kalau kita tengok bahagian bumper dia ni, yang jenis big mouth ni, dia nampak karakter yang orang kata bukan sahaja menonjol, tapi dia nampak dia punya elegance. And kalau kau perhati betul-betul dekat front bumper ni, dekat bahagian side ni, kau akan nampak daripada jauh seolah-olah dia macam harimau yang membuka mulut dah atau menganga tu. So memang kena dengan tema Proton dengan logo harimau tu. And untuk bahagian lampu ni pun dia refresh balik dengan design yang tajam, yang nampak agresif. Untuk bahagian belakang ni dia pun nak menonjol juga dengan tail light bar yang memanjang ni. Versi sebelum ni kau nak kena beli dekat online. And sekarang ni standard datang lampu yang bagi aku memang nice, kena dengan F50 ni. And bukan tu je, untuk variant flagship, dia datangkan dengan spoiler yang baru dengan pattern carbon fiber. Tapi ini bukanlah carbon fiber sebenar. Ni acah-acah je. So, untuk belah dalam bahagian interior, ia ada lebih minimalis. So, bahagian tengah screen infotainment 14 inci lebih. So, ada Apple CarPlay dan Android Auto. And dekat cockpit ada TFT meter bersaiz 8.8 inci, fully color. And untuk center console, dia lebih minimalis. Dah tak ada gear knob. Semuanya dekat mountain belakang steering wheel. Tambahan dia pula, ada adaptive mode, iaitu mode pemanduan yang baru. Sebelum ni tak ada. And dengan drive mode tu, kereta boleh sesuaikan mengikut keadaan pemanduan kita bila atas jalan. So kalau kita bawa laju atas highway, so dia akan pakai power mode. Tapi kalau kita bawa slow dalam bandar semua tu, dia akan pakai eco ataupun normal mode. So dia sesuaikan kenderaan dengan gaya pemanduan. So itulah dia antara perkara yang aku suka pasal Proton F50 terbaru ni. So banyak benda yang dah update daripada segi enjin, gaya luar dan dalam dia. Kalau dari segi enjin ni dah tak ada macam dulu bunyi diesel ke apa orang kata kan. Sekarang ni lebih comfort, lagi sedap nak drive. And daripada gaya, mungkin dia lebih outstanding, nampak legi menyelah. Proton F50 ni dia ada pelbagai variant dan pelbagai pilihan harga. So korang boleh pilih mengikut kemampuan dan kehendak korang. Kalau korang tak puas hati juga dengan Proton F50 ni, mungkin tengok dalam video, tengok dalam gambar saja, mungkin korang boleh pergi melawat ke Proton showroom untuk tahu lebih lanjut dan rasai pengalaman sebenar Proton F50 ni. So itu saja daripada aku, Firdaus Ghazani. Sekian, Assalamualaikum.